Selamat pagi dari Labuan Bajo, Permata di timur Indonesia. Hari ini kami bermula dengan misi yang penting. Salah satunya adalah mengejar sunrise di Pulau Pada. Jam 4 pagi dah bangun, mata pun separuh terbuka. Cuci-cuci mata macam Piramli. Subuh dulu baru capai beg, terus naik boat ke Pulau Pada. Ini memang salah satu signature Labuan Bajo. Kalau tak datang sini memang macam pergi KL tapi tak naik KL Tower. Masalahnya aku KL Tower pun tak pernah naik. Jam 5.15 pagi mula mendaki. Jalannya pun sedikit bertangga. Penat tu memang penat, tapi view sepanjang hiking tu sumpah lawa. Tiap spot rasa macam nak buat photoshoot majalah pelancongan. 20 ke 30 minit jugalah panjat. Pro tip, sebelum datang sini jogginglah sikit. At least naik tangga rumah jangan mengelat Sampai puncak dalam pukul 5.45 pagi macam tu. Dan bila matahari mula muncul, terus hilang penat. Rasa macam dunia berhenti sekejap. Memang berbalik. Lepas sejam penuh drama ambil gambar, kami pun turun ke bawah. Sempat juga kita orang sambung lagi photoshoot dekat bawah tu sebab cantik sangat. Sempat juga jumpa rusa liar kat bawah, tapi jangan risau, dia tak minta selfie. Lepas tu kita naik boat ke kapal, breakfast dan coffee time atas kapal. Angin sepoi-sepoi bahasa, kita orang lepak dekat atas deck. Kopi laut biru, rasa lengkap. Ui, memang ya Allah, hai. Nikmat apa yang kau dustakan. Kemudian kami menuju ke Pantai Pink. Naik kapal dalam 30 minit. Tapi pemandangan sepanjang jalan tu macam dalam filem Jurassic Park. Rasa macam bila-bila masa je ada dinosaur muncul. To be honest, memang cantik lah. Kita rasa macam dekat dunia yang lain daripada lain. Sampai je dekat Pantai Pink. Pantai dia sumpah cantik. Air jernih, pasir dia warna pink. Asalnya tak nak mandi kan, tapi bila tengah nak buat gaya-gaya lari slow motion tepi pantai, tiba-tiba kaki tersador, terus tersembam. Habis baju kuyup, apa lagi terus menyelam sekali. Okey, rupa warna pink pasir tu sebenarnya adalah batu karang yang hancur, bukannya sebab cat Okey, ini adalah batu karang tu. Sambil-sambil minum air kelapa, tiba-tiba muncul 3 ekor rusa dekat belakang warung tu. Terkejut juga, ingatkan dia nak order air kelapa sekali. Nasib baik tak. Next, kami ke kemuncak pelayaran iaitu Pulau Komodo. Okey, bayaran masuk dia boleh tahan juga dalam anggaran RM500,000. Duit kita dalam dekat 150. Tapi sekali semua hidup tengok naga terakhir dunia ni, sangguplah kan kita keluar sikit duit. Kami masuk ke pulau tu pada pukul 11 pagi. Tour selama 2 jam. Kami pilih laluan sederhana yang balance sikit. Dia ada laluan yang pendek, sederhana dengan jauh. So kita ambil yang sederhana. Selepas diberi simple briefing oleh guide, okey, kita orang pun mula masuk ke kawasan kampung. Jalan tiba-tiba muncul 4 ekor komodo yang besar. Okey, yang paling besar dalam tu ukuran dia anggaran dalam 2.5 meter. Namanya cincin. Sebab apa cincin? Sebab ekor dia ada bekas cincin. Krik. Okey, keempat-empat ekor buaya keempat-empat ekor komodo ni semuanya jantan. Okey, menurut kata ranger tu, betina semua tengah jaga sarang. Yang jantan pula macam ni lah, melepak kedai kopi. Sepanjang tour, guide cerita pasal komodo daripada sejarah dia, pasal makanan dia, tingkah laku dia, sampai ke legenda komodo. Tapi yang legenda tu sumpah memang best. Aku sambung dekat next video, okey? Sebab video dia panjang sikit. Lepas dah selesai tour, kita orang sambung ke kita punya kapal untuk makan tengah hari. Macam biasa, menu dia sangat sedap dan tak mengecewakan. And then kemudian kami ke Manta Point, jauh sikit. Tapi sebelum tu Kapten Nana Mario siap tanya nak pergi ke tak, nak tengok Mantare ni 50-50 mungkin ada dapat tengok, mungkin tak berpeluang nampak. So kami gamble je lah. Tapi sayang, kita orang dah sampai kat sana, laut bergelora. Sempat dah kita orang snorkeling sekejap, just nak checkpoint ke Manta Point je. Okey, itu pun tak nampak sangatlah kelibat Manta. InsyaAllah mana tahu rezeki akan datang. Kalau ada rezeki lagi, mungkin Mantare akan sambut kita dengan kompang. Snorkeling pun kejap je sebab keselamatan tetap nombor 1. Lepas tu kita orang terus balik ke Labuan Bajo sampai ke JT sebelum pukul 6 petang. Rasanya video ni dah panjang sangat, so kita sambung lagi aktiviti kita malam ni dan esok sekali episod yang terakhir. Okay, stay tune, bye.